Okay, bismillahirrahmanirrahim. Ini hari 21 hari bulan 1, hari Rabu. Kita mulakan dengan macam biasa, bawang goreng. Baiklah, doang yang setara ni lambat sikit ambil video. Kita letak salt black pepper. Kacau-kacau. Lepas itu kita letak dalam bekah. Okey, bismillah. Caramelized onion beres. Lulus. Customer kat tu. Lagi homemade cukup lah. Chill. Di mana ini semua biasa bro. Buang air lain. Kita flip. Kita letak cheese keping. Lulus. Okey, ni kita nak buat burger combo 2, zinger 1. Untuk burger combo, roti atas kita akan letak sos homemade, sos yang kita olah sendiri. Okey, untuk burger combo kita akan letak ayam dulu ayam crispy dulu. Kita letak ayam crispy dahulu. Ni zinger se. Letak cheese keping. Dan kita akan letak beef homemade patty. Beres. Dah cukup dengan itu, kita tambah pula caramelized onion atas patty beef homemade. Ni dia kawan, burger combo. Burger combo ni bawah kita letak ayam crispy zinger, atas kita letak patty beef homemade. Beginilah rupa dia. Harga RM10 sahaja. Kalau mu rasa burger ni dok marah tau, burger trio pun kita ada RM14.5. Kita tambah ayam grey je bawah sekali. Kalau ni RM10 combo. Kalau trio burger ni RM14, 5 kupang. Okay, jemput mari semua. Kedai kita betul-betul dalam tapak ni. Kedai baru ni, kalau mu puasa dekat Mubatoh, kedai baru. Nama kedai ni Planet Tom Yum, Mubatoh, Kuala Terengganu. Cabin kita betul-betul depan kedai dia. Ni view luar. Parking luar sini parking luar. Saya nak mari-mari lah. Okey, baiklah. Terima kasih banyak belaka. Assalamualaikum. Ting.